Kalau saya waswas antara rakaat yang kedua dan antara rakaat ketiga, mana saya kena buat? Kita ni duduk tengah-tengah semayang, mari dalam hati, aku dua ke tiga. Nabi jawab dalam hadis, fal yabni ala mastaiqan, hendaklah kamu duduk pada yang kamu yakin. Jadi kalau aku dua ke tiga, mana yang kita yakin? Dua lah, tiga yang kita syak, maka hukumnya dua, wajib tambah lagi. Tambah banyak mana? Tambah berapa yang kurang. Kalau salat maghrib, satu lagi tambah. Kalau salat zuhur, dua ke tiga, hukumnya dua, wajib tambah dua. Faham? Kerana tak ada orang yakin tiga, ragu dua. Tu bangang namanya. Faham? Yang kita yakin, yang sedikit. Faham? Banyak orang tengah tawaf. Tengah-tengah tawaf ni 7 keliling. Siapa kat tawaf yang kelima, dia mari sok dalam hati. 5 ke baru 4. 5 ke baru 4. Hukumnya faliyabni ala ma istaiqan. Naklah seorang itu ambil yang dia yakin. Maka 4 itu memang yakin dah. 5 yang aku sok ni, maka hukum 4 tawaf. Wajib tambah 3 lagi. Kerana tawaf itu 7. Sama dengan melata. Melata berapa kali? Keputih setelaga. 1 jamrah berapa putih? 7, 3 kot ada. Tak 7 hutih. Malam raya 7 hutih. Faham? Malam tasyrik pertama 7 hutih 1 telaga. 3 telaga 21. 3 malam 21 kali 3 63. Capur 7 malam raya 70. Tu melata. Faham? Jadi tengah-tengah melata, 6 ke 7 dah. Hak mana yakin? 6. Wajib tambah suti lagi. Faham? Tiba-tiba pada hakikatnya 7 dah. Dia pergi tambah suti lagi, jadi apa? 8 hutih kepala syaitan kena. Nampak ni? Dicuk pada aku natang. Orang tu lepas 7 nyewa 8. Natang. Marah datang. Faham? Allah suruh 7 yang 8 yang datang tak kepala aku. Awak dah muka pun. Faham?